facial sejam lah. Okay, then janji ada washing, ada massage. Dia nak buat drip dia tu. Oh ya. Mari. So doktor saya nak buat payment dulu. Nak saya buat. Nak ni apa tu? Nanti syukur. Halo, masuk budak kampung Anil Harun Rosina Kadir. Jang Langui, Syazwan Nezel, Gegila, Terus Mawar Nezel now. Hari ni kita nak buat mesoterapi untuk buang juragat, buang ada sikit-sikit shadow kan. Chef kita ni perfectionist orangnya. Dia selagi tak gebu macam bontot baby, selagi tu tak ni tak puas hati. Dia nak juga putih macam Snow White. Okay, hari ni kita proses Snow White kan dia, okay? Jom mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Yang suka buat treatment ni Maria Teguh Sabri. Maria Teguh Sabri suka buat miso. Okey. Rasa. Ada. Bagaimana? Ada. Memang buat ni sakit sikit tapi efektif. Buat seminggu sekali. Untuk 5 ke 6 kali session. Dalam miso ni dia ada ingredient yang penting untuk kita membanteras pigmen-pigmen ni. Nombor 1 sekali dia ada tranexamic, ada kojic acid, ada arbutin, vitamin C, vitamin B. Okey, itu ingredient dia. Memang rasa sebab dia punya ingredient tu dia orang kata tajam kan rasa dia tu. Kalau ikutkan tak adalah dalam tak jarum ni dekat kulit je. Macam itu. Nampak tak? Cuba dekat sikit. Macam tu. Dekat macam gitu je. Orang kata sikit je dekat dia punya kulit tu. Kita masukkan injection ni. Sebab inilah kita panggil miso terapi ni. Dia memang dekat kulit saja. Di permukaan kulit saja. Dia bukan dalam sangat macam kita buat PRF, PRP macam tu kan. Itu kejap. Tak ice cube ni. Aduh, sedap. By the way, malam ni kita nak buat flash sale mi kari kacik. Tak apa, nak kejap. Nak letak TikTok shop jap. Buat kuih ke? Tak, mi kari. Oh, mi kari. Alah, mesti sedap. Okey. Jam sebelah. Sekejap, sabar. Mana dah? Tak jumpa cari dah. Punya sakit. Tak jumpa cari barang. Mana? Sekejap, tak jumpa lah. Boleh lah. Ada. Ya. Dah, sebelah Rapin. lagi. Dah. Okey. Oh, dah di sini dah. Dah siap Okey. dah. Okey. Suntik apa tu? Miso Miso pigment belas. Ni Dr. Nadia daripada Prince semua. Clinic. Hai. Ada 400 orang tengok. Okey, bismillah. Siapa yang ada azam nak hilangkan pigmen yang degil tu, berani-beranikanlah diri mencuba rawatan miso pigment blast ni. Yang mana pigmen ni memang dah famous sebenarnya. Tapi untuk orang yang cekal hati saja ya. Betul, sebab sakit sekejap. Terasa gigit. Dia macam rasa pedih gitu. Solution tu Syah. Solution tu yang pedih kan. Ya, solution tu yang pedih. Tapi treatmentnya tak menakutkan sangat. Tak, cuma solution dia yang pedih tu yang solution dia pedih. Yang lepas tu letak ais tu kurang lah sikit. Dah taruh 6 krim tadi. Kan nampak tak? Kat mana je? Kat ujung jarum tu je. Tak ada takut pun.
some doctors they are very vain, dia boleh inject sendiri Sendiri tau. kan? Miso semua ni, sama DNA lah, miso pigment lah, dan whitening lah, HA lah, semua cucuk inject sendiri. Sakit dah. Tengok. Mesoterapi. Ya. Dia tulis sendiri dah. AI. Injek untuk apa ni? Buang jeragat. Buang kerak, buang jeragat. Nak bagi pinkish-pinky Bagi macam baby pink. kulit. Siapa nak pink, siapa yang lebam tu mari. Aduh. Nak beda. Sikit lah, chef. Sikit lagi. Nampak tak tu? Betul. Chef kita ni memang menjaga Menjaga. Okey. Alhamdulillah. Habis dah? Alhamdulillah habis. Sakitnya nak cantik pun sakit lah, nak cantik pun. Ya. Seksanya nak cantik. Ya. Marilah ke Prince Clinic ni. Macam-macam treatment ada. Yang bibir birat warna biru tu. Nak pink-pinkkan bibir. Mari sini juga. Tengok lah bibir chef. Pink je. Walaupun ikut esok okok. Terbaik abangku. Putra Amaris. Macam mana jambang dah tumbuh ke belum? Ambil masa juga kan nak tumbuh jambang tu. Sampai bengkak birat dah muka tadi nampak kat TikTok. Itulah. Handsome katakan. Sebab saya pergi. Kami takut sakit. Tak, Nanti dia letak 6 krim. Dia letak 6 krim. Lepas tu dia tuamkan dengan ais tu. Kuranglah rasa sakitnya. Sekejap je. Tak sampai 5 minit pun siap. Injak filler ke botok? Bukan. Injak miso untuk pigment. Pigment. Mengurangkan pigment. Cucuk untuk apa ni? Mari. Siapa nak mari. Murah saja. Kita bagi harga kawan-kawan. Kita sayang. Gitu. Akan klinik Prince yang Papa ni ada di Jalan Tengah. Betul. Jalan Tengah KL dan juga di PJ. Betul. Di mana tu Jalan Tengah KL dengan PJ. Ni jangan lupa sunblock. Bengkak sikit je kata batu. Wajib pakai sunblock. Kena top up setiap 2-3 jam. PJ kat mana tu Nadia? PJ dekat dengan Crystal Crown Hotel tu. Cuba cari Prince je. PRINZ. Ya, Google je ada tu. TikTok ada, IG ada, Facebook ada. Marilah. Putra Amaris bengkak. Saya punya gelak tadi. Ilah kesian pula. Lepas tu taruhlah sunblock. InsyaAllah. Ni dia kena buat 6 kali seminggu sekali. Ya, 6 kali. Seminggu. Ni 6 kali seminggu sekali. Produk yang kita pakai ni daripada Spain. Okay. Betul. Branded ya. Bukan cak ayam. Ya, bukan beli kat Kepung. Sorry. Bukan beli kat Kepung ya. Ni tak apa untuk buangkan pigment. Untuk buangkan jeragat. Orang kita kata jeragat lah. Pigment sunburn tu kan. Tapi kena betul-betul kena datang 5 ke 6 kali untuk dapatkan result yang diinginkan tu. Biasa kena tepi ni dengan ke atas tepi. Macam chef tak ada sangat dekat tepi ni je. Itu pun sikit-sikit je. Tapi saya dah dengan Prince ni bertahun-tahun dah. Segala benda dah buat kat sini. Kau anti-aging gitu. Anti-aging. Siapa tak nak nampak remaja macam Ziana Zain, macam Datuk Siti. Remaja macam Chef Zam. Sebut kat bilik sebelah ada Ju-on. Kat bilik sebelah ada Ju-on. Ni nak bagi kulit cekang boleh ke? Boleh bunga. Cari Dr. Nadia. Tengok Dr. Nadia punya cekang. Datanglah sini. Kalau nak doktor lelaki, Dr. Amirul ada. Kalau nak doktor wanita, saya ada. Dr. Amanda pun ada. Kan datang. Nak buat PRP boleh nak. Saya hari ni saya cucuk lutut. Lutut saya dia punya gel dah haus.
Prince Clinic kat sebelah tu kita ada. pun boleh. Dia medical clinic. Kita ada specialist yang datang untuk cucuk lutut you. Kan. Specialist yang jaga kelab bola sepak Selangor. Dia apa ni? Dr. Hazwan. Dr. Hazwan. Dr. Hazwan Tonggek nama dia. Dengar? Dia ada ke? Marilah. Okay, tengok. Okay, siap dah. Kan? Tak ada apa Flawless. pun. Tak ada nampak apa-apa. Tak ada lebam pun. Okeylah, alhamdulillah. Maxotherapy, injection insights. Okey, dah siap. Alhamdulillah. Allah. Dah selesai, boleh dah balik. Kalau ni buat live mengaji, pakai pukul 9.55 kita ada flash sale untuk untuk Mika dekat Cik. Terima kasih Tuan Nadia. Bye. Assalamualaikum.